Memaafkan seseorang yang menyakiti saya. Beberapa bulan lalu, seorang rakan saya telah menyebarkan cerita tidak benar tentang saya kepada orang lain. Saya rasa sangat sedih dan marah. Hubungan kami menjadi renggang dan saya mula menjauhinya. Namun, selepas beberapa minggu, dia datang kepada saya dan meminta maaf. Katanya, dia menyesal dan tidak berniat untuk menyakiti saya. Pada mulanya, saya tidak pasti sama ada saya boleh memaafkannya. Saya ambil masa untuk berfikir. Saya sedar bahawa menyimpan rasa marah hanya menyakitkan diri sendiri. Akhirnya, saya memilih untuk memaafkannya. Kami berbual panjang dan menjelaskan semua salah faham. Kini, hubungan kami kembali pulih. Saya belajar bahawa memaafkan bukan bermaksud melupakan, tetapi memberi peluang untuk memulihkan hati yang terluka.